kita semuanya tidak menengok bangsa. Yang ditengok adalah dengan satu ikatan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita umat Islam tak boleh diadu, bertelingkah, berpecah belah, berselisih, ikhtilaf disebabkan mazhab ini. Kalau antara yang berkunut dengan tak berkunut dia berkelahi, maka yang tertawa adalah yang tak sembahyang. Kalau sampai mereka berkelahi dalam masjid, apa kata orang yang luar masjid? Untung kita tak ke masjid. Maka Islam menghilangkan ikhtilaf kerana warna kulit, Islam menghilangkan ikhtilaf kerana suku bangsa. Ketiga, Islam menghilangkan ikhtilaf kerana mazhab. Mazhab ini adalah imam-imam besar yang dikenal dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang keempat, kita kalau nak bersatu, kita tengok persamaan. Apa kesamaan antara kita? Dan saya tengok pun di Kelantan, di beberapa tempat, kita hidup bersama dengan saudara-saudara kita yang berbeza agama. Kita disuruh mengajak, ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan bil hikmah, dengan kelembutan, dengan kebaikan, wal mau'izatil hasanah, contoh teladan yang baik. Kalaupun nak berdebat juga, wajadilhum, berdebatlah billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, Allah lebih tahu siapa yang sesat dari jalan Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah tahu siapa yang dapat hidayah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah dalam iman dan Islam insyaallah. Amin.